Tapi kita ni bermula daripada fajar sampai terbenam matahari. Itu kalau kat negara kita lebih kurang kita kata 13 jam, 12 jam. Sebab syuruk kita dah pukul 7 lebih sekarang kan. Maghrib pun 7.30. So 12 jam. Ada waktu kita 13 jam. Tapi kalau negara-negara yang berada di hemisfera utara atau selatan, kalau dia orang kena puasa musim panas, mungkin cecah sampai 18 jam. Sehingga ulama' semasa pada waktu ni, saya ingat 2011, 2012, kita berpuasa di musim panas kalau berada di hemisfera utara. Belah-belah utara sana, 2011, 2012, 2013, musim panas. Masa tu saya dekat Jordan. Saya masih dalam pengajian masa tu. Musim panas di Jordan, pukul 4 dah subuh, pukul 8 malam baru maghrib. Itu pun kita terasa panjang dah. Sahur kena makan banyak. Sebab kita tahu siang dia panjang. Belum lagi 18 jam. Tu dekat Skandinavia ada yang 20 jam. Sehingga ulama'-ulama' semasa ni berbahas. Macam mana kalau siang tu terlalu panjang, maghrib dengan isyak dia pendek sangat. Tak ada nak buat salat tarawih. Dah kena sahur dah. Sehingga ada fatwa. Saya baca fatwa Mesir. Kalau fatwa Saudi tu dia strict lah. Dia kata kalau negara yang malam dan siangnya ada, kan? Negara yang malamnya ada, siangnya ada, cuma tak seimbang. Mungkin siang 20 jam, malam 4 jam. Siang 21 jam, malam 3 jam. Kan? Fatwa Saudi kata kena follow. Kalau 21 jam puasa, 21 jam lah. Sebab siang ada, malam ada. Cuma ada satu fatwa menarik sikit lah. Fatwa Mesir. Dia kata kalau siang dah cecah 18 jam dan ke atas, dia tak payah dah ikut matahari. Dia kata. Boleh follow Mekah, boleh follow negara yang terdekat yang malam dan siangnya seimbang. Saya pun baca lah dia punya pendalilan tu. Dia kata sebab apa? Sebab dia kata dari sudut kebiasaannya, malam ni dan siang ni kebiasaannya seimbang. Jadi bila 18 jam aja, dia dah jadi 2/3. Sebab sehari 24 jam. Separuh daripada sehari 12 jam. Suku lagi 6 jam. Jadi bila dah masuk 2/3 daripada sehari, dia bukan hari yang normal. Maka mereka ambil hadis Dajjal. Bukan hadis Dajjal, hadis Nabi berkenaan dengan Dajjal. Saya tuan-tuan, ustaz ni mengajar hadis Dajjal pula dalam masjid ni. Hadis berkenaan dengan Nabi SAW cerita tentang Dajjal. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW cerita Dajjal ni, ketika mana hari pertama dia keluar, satu hari dia sama dengan setahun. Hari yang kedua dia sama dengan sebulan. Malam dan siang ada tu. Cuma siang hari pertama tu setahun. Sehari yang pertama tu bukan siang. Sehari yang pertama tu setahun. Malam dan siang dia tak seimbang lah. Hari yang kedua tu sebulan. Hari yang ketiga tu seminggu. Lepas tu wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Lepas tu baru dia normal balik. Saya baca Syekh Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama' daripada Yaman. Dia ni terkenal sebagai seorang yang mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis yang berkenaan dengan mukjizat saintifik. Dia kata, sebenarnya dalam hadis yang Nabi sebut berkenaan dengan Dajjal ni, dia ada kaitan dengan hadis lain yang kadang-kadang kita tak perasan. Kan hadis akhir zaman ni, sebelum kiamat, tuan-tuan biasa dengar tak matahari terbit daripada barat? Biasa dengar? Dia kata hadis ni, hadis Dajjal ni mungkin ada kaitan dengan yang tu. Sebab sebelum matahari nak naik pada barat, sekarang ni matahari naik pada timur kan? Sebab bumi berputar daripada timur ke barat. Jadi bila matahari nak naik daripada barat, bumi tak boleh pusing terus, dia akan slow.
Dia akan slow dulu. Slow, itu yang jadi siang jadi panjang. Maksudnya waktu tu sistem dunia dia tak stabil lah. Itu dia ceritalah. Jadi hadis ni dia kata, Nabi SAW kata, satu hari pertama macam setahun. Hari kedua macam sebulan. Hari ketiga macam seminggu. Kal Jumu'ah Nabi kata, seperti satu Jumaat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dah satu hari macam setahun, macam mana kami nak solat? Tengok sahabat. Kan? Dia tanya yang tu dulu. Sebab kalau dah satu hari macam setahun, maksud kita solat Zuhur, tahun depan baru solat pula. Tak ganggu. So sahabat tanya, boleh ke kami solat sekali je macam tu? Nabi kata apa? Uqduru lahu qadrah. Nabi kata tak. Kamu kena hitung. Kamu kena hitung berdasarkan kepada kiraan 24 jam jugalah. Walaupun satu hari itu dah macam setahun, panjang dari setahun, tapi kamu kena solat ikut 24 jam juga. Maka dia gunalah riwayat tu untuk mengatakan ni dah tak stabil dah ni, kita boleh kiaskan dengan hadis tu, so kita tengok kiraan jam puasa yang stabil. Tapi itu fatwa di Mesir lah. Cuma sekarang ni dah kurang lah orang tanya soalan tu. Sebab apa? Sebab sehari dah makin seimbang balik. Sebab dia orang tak masuk lagi musim panas lah. Ni bulan 3, dia dah terlepas daripada musim panas. Musim panas di bulan 6. Sudah ke depan. Sekarang ni di hemisfera selatan pula lah. Mungkin musim panas waktu ni. Ya? Baik.